Amboi. Amboi. Tolonglah. Tak boleh. Satu lap je. Ai dah tarik pinggang lah. Sorry geng. Ni antara kasut cushion yang paling sedap aku pernah pakai. Serius. Anta PG7. Anta claim ini maximum cushion shoes. Kali ni aku bersetuju. Memang betul-betul sedap. Boleh rasa je ni. Orang dah terbagin dia boleh lagi. Allah. Oh no. Dan kali ni aku betul-betul bersetuju. Kasut ni memang maximum cushion dan antara kasut paling sedap aku pakai. Dia punya form sangat-sangat lembut kan. Aku tak tahu nak describe aku berlari atau apa, atau kapek ke bukan. Dia lembut tapi sedap. Bukan lembut bodoh macam tu. So malam ni first kali meet aku dengan Anta PG7. Dan malam ni aku cuba ikut menu Spark Runners setiap hari Rabu dekat Sendayang. Dia orang punya menu malam ni 6 kali 800 meter dan 6 kali 400 meter interval. Ui, padu Aku ada lagi 2 set 400 meter. Dah habis gas. Gilek. Kasut sedap tapi tenaga tak ada. Alhamdulillah langkah pertama aku malam ni dengan Anta PG7. Dapat 12 kilo 12 set interval campur dengan 2 kilo threshold. Uish. Penat serius. Malam ni Bom sponsor air. Terima kasih Bom. Thank you Bom. Mantap. Air sedap. Nak kat bibir pun tak larat. Kasut mana yang padu ni? Sedap tu ni serius. Kasut ni padu. Bibir keren. Sedap kasut ni. Sedap Nak pergi je. Tak tipu Dia menggeleti dia nak pergi. Oh, rest habis ni. Sempat ngacur lagi. Dia punya sedap.